minyak. Minyaknya dia panggil minyak benar. Minyak kelapa. Jadi minyak apa tu? Dia mengurut. Mengurut lengah lupa kat mengurut lengam, mengurut kat tangan, kata gila. Tak ada je masalah lah situ tu. Minyaknya suci kan. Minyaknya suci walaupun campur ke lagi minyak panas. Minyak suci semua ala kuliah. Bila suci, mengurut sudah, formulat, tak ada maya lagi. Masalahnya tempat nak situ gitu. Situ tempat nak tanyanya kita orang bahasa orang mukmin pergi ke ibadat apa itu ini. Tak ada nak tanya betul masalah sah tak sah segi minyak. Segi minyak tak ada apa pasal dia suci. Kan? Masalahnya kita ambil wuduk dengan keadaan minyak gitu. Di sini kita perlu bahas. Asalnya syarat nak sah wuduk itu ialah dengan mengalir air. Syarat nak sah tu kena sayalanul ma' 'alal mawsul. Sebab Allah Taala berkata fawzilu. Idza qumtum ila shalah fawzilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhir ayat. Apabila kamu nak sembahyang sedangkan kamu tu berhadas, maka basuh kamu akan muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu serta siku-siku kamu ila mana ma'a. Tak panggil basuh, melainkan kena mengalir. Maka bila basuh, air mengalir. Syarat nak sah lagi kena jangan ada manik daripada wusulil ma'. Jangan ada benda yang menghalang menegahkan air itu sampai kepada kulit anggota. Baik. Dengan minyak saat ni supaya masuk dalam manik ke tak? Kita basuh tangan. Ambil air. Kita sunat gosok. Mazhab Maliki, gosok tu rukun wudu. Kalau tak gosok, tak sah walaupun kata. Dia panggil dalkun. Rukun dia ni, termasuk gosok. Kita sunat. Kita basuh tangan, kita gosok. Basuh, gosok. Maka, bukan manik. Dia hak manik lah kan? Seperti minyak, ia beku. Itu bawa manik. Minyak, ia beku kan? Minyak beku, kita colek pak. Kadang lekat dia kuku, dia tepek. Itu minyak, ia beku. Waktu bila kita basuh, dia tak senang je air. Kena? Jadi manik daripada air sampai kepada kulit dia dibasuh. Ada pun minyak kita duduk lama gini ni, yang panggil bukan manik. Itu dia. Lepas tu orang berasa tak sedap. Tak sedap, sapuh dulu minyak tu tu. Nak wis sedap ke? Tu dah. Lepas tu bermau jangan tu. Biar kering diri dia. Tapi dah kita nak semaya selalu dah ni. Tak ada apa ambil semaya. Minyak yang cair itu tidak menjadikan manik. Jadikannya minyak yang beku. Dia dah. Cukup dah. Di segi undang-undang kan. Undang-undang. Orang ni salah dengan undang-undang. Kerja dia ni salah undang-undang. Tapi bila undang tak ampai mari, ada kena apa-apa. Diampunkan. Gitu. Asal orang ni masih lagi yang salah. Tapi, bila dia ada satu amalan dia tu, ini sahabat itu, dia tu, daripada dimerdekakan. Asal nama tu nama salah. Tapi dengan sebab ada satu sebab, cabut nama tu baik. Bukan nanti merdeka, nanti masuk merdeka ataupun nanti akhirat. Tengok kan boleh puasa ke tu. Ya, boleh puasa. 10 yang pertama dia panggil apa pula? Dia panggil apa? 10 yang kedua. Keampunan. 10 yang pertama rahmat. Bila masuk 10 yang kedua keampunan. Keampunan apa? Kesalahan kita tak ada salah kan? Tapi bila masuk, diampunkan. Bila ampun kita salah, dihapus. Tak ada masalah lah. Lepas tu masuk 10 yang ketiga. Itu kum minan nar.